Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rashika Nur Ain binti Rashidi dan Saya Dania Hanan binti Syarudin dari kelas PPS 1 Sengkang 1. ingin membantahkan rumusan pelaksanaan program Satu Hari Satu Kesedaran yang bertemakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bidang pendidikan. Program ini diadakan bagi menanam nilai-nilai murni serta mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dunia pendidikan supaya pelajar dan juga para pendidik dapat membentuk persekitaran pembelajaran yang penuh kasih sayang, amanah dan juga berkat. Ke bahagian sorotan pelaksanaan program. Program ini kami telah laksanakan pada 16 hari bulan 9 iaitu 2025 secara dalam talian menggunakan Google Meet. Terdapat 3 objektif utama program ini iaitu menyedarkan pelajar tentang pentingnya mencontohi akhlak Rasulullah SAW sebagai pendidik dan penuntut ilmu. Yang kedua, menggalakkan budaya pembelajaran berasaskan adab dan hormat. Dan yang ketiga, memupuk rasa tanggungjawab dan amanah dalam proses penyampaian serta penerimaan ilmu. Terdapat beberapa aktiviti utama yang telah dijalankan seperti ceramah mini bertajuk Guru Ramah Murid Beradab, kuis interaktif tentang sifat-sifat Rasulullah SAW sebagai pendidik, aktiviti surat untuk guru di mana pelajar menulis mesej penghargaan kepada guru-guru mereka, juga tayangan video pendek mengenai cara Rasulullah mengajar para sahabat dengan penuh hikmah. Peserta dapat menghayati bahawa pendidikan bukan sahaja sekadar akademik tetapi juga tentang membentuk akhlak dan jiwa seorang pelajar. Kita pergi ke bahagian seterusnya iaitu refleksi pelaksanaan program. Sepanjang pelaksanaan program ini, kami menyedari bahawa peranan akhlak amat penting dalam dunia pendidikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah contoh seorang pendidik yang terbaik. Baginda mendidik dengan kasih sayang, tidak memarahi dan juga sentiasa memberi nasihat dengan lemah lembut. Kami juga belajar bahawa kejayaan dalam pendidikan tidak hanya diukur melalui grade atau pencapaian tetapi juga melalui keberkatan ilmu dan juga adab. Sebagai pelajar, kami berasa lebih sedar bahawa menghormati guru, menepati masa dan juga menuntut ilmu dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebahagian daripada meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi ke bahagian kekuatan program. Terdapat 3 kekuatan program yang kita dapat saksikan apabila berlakunya pelaksanaan program ini. Yang pertama sekali, kita berjaya mendapatkan kerjasama yang baik antara ahli kumpulan dan juga peserta. Selain itu, aktiviti yang dijalankan juga dijalankan dengan cara yang menarik dan mudah difahami oleh pelajar tanpa mengira peringkat usia. Dan yang ketiga, kita juga memberikan kesedaran yang mendalam tentang pentingnya adab dan akhlak dalam pendidikan. Namun terdapat juga kelemahan semasa program ini yang dijalankan. Pertama sekali, kita ada kekangan masa yang menyebabkan perbincangan tidak dapat dijalankan secara mendalam, juga masalah sambungan internet yang sedikit mengganggu dalam sesi talian. Kita juga kurang publiciti awal menyebabkan bilangan peserta agak terhad. Kita pergi ke bahagian seterusnya iaitu cadangan penambahbaikan program. Untuk masa akan datang, kami mencadangkan supaya program ini dijalankan dengan kerjasama pihak fakulti supaya penyertaan lebih ramai. Selain itu, kita juga boleh menggunakan media sosial seperti Instagram atau TikTok untuk menyebarkan mesej satu hari satu kesedaran. Seterusnya, kita juga boleh menyediakan bengkel ringkas seperti menjadi pelajar beradab atau mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru rahmah. Seterusnya, kita juga boleh mengadakan sesi perkongsian pengalaman daripada pesyarah-pesyarah yang berakhlak tinggi sebagai inspirasi kepada para pelajar. Bahagian contoh akhlak Rasulullah yang boleh diaplikasikan dalam bidang pendidikan. Rasulullah SAW merupakan contoh pendidik terbaik sepanjang zaman. Antara akhlak baginda yang boleh dicontohi dalam bidang pendidikan ialah yang pertama sekali sabar. Baginda tidak pernah marah apabila sahabat tidak memahami sesuatu perkara. Sebaliknya, menjelaskan dengan penuh hikmah. Selain daripada itu, kita juga ada amanah. Rasulullah dia menyampaikan ilmu dengan benar dan jujur tanpa menokok tambah apa-apa sahaja pun. Kita juga
boleh mencontohi akhlak kasih sayang. Baginda menghargai setiap sahabatnya dan tidak mengaibkan sesiapa pun ketika proses pembelajaran. Dan yang terakhir sekali, kita boleh aplikasikan adil. Baginda sentiasa memberikan perhatian yang sama rata kepada sahabat baginda tanpa memilih kasih. Jika akhlak ini diamalkan oleh guru dan pelajar masa kini, dunia pendidikan akan menjadi lebih berkat dan harmoni. Secara kesimpulannya, melalui program Satu Hari Satu Kesedaran ini, kami belajar bahawa akhlak Rasulullah SAW perlu dijadikan panduan utama dalam dunia pendidikan. Ilmu yang disertai dengan adab akan melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga berperibadi mulia. Semoga program ini menjadi langkah kecil untuk membentuk generasi pendidik dan juga pelajar yang berakhlak seperti Rasulullah SAW. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.